Peminat shawarma kena mari teras sini. Daripada kulit shawarma, perapan ayam dan daging, sehinggalah garlic sauce, semua buat sendiri. Jom hari ni Kak Syah nak bawa you pergi makan shawarma. Sini ada shawarma ayam, daging, not mix pun boleh. Yang bestnya shawarma sini menggunakan resepi asli. Kebanyakan bahan yang digunakan semuanya homemade. Rasa dia pun lain daripada hot lain. Shawarma dia pun memang tok kedai cook penuh dengan isi daging dan ayam. Kalau mari sini Kak Syah suggest awak untuk ambil Boss Double Meal ni. Ada 2 shawarma ayam, fries dan juga minuman. Kalau nak upgrade ke shawarma daging pun boleh. Kak Syah suka shawarma dia ni isinya tak kering, tak perlu sos yang melimpah ruah untuk rasa sedap. Tapi kalau cicah dengan homemade garlic sauce ni lagilah extra sedap. Bukan setakat shawarma, sini juga ada nachos dan juga fries bowl. Nachos dia pula letak serbuk khas, bukan rasa masing-masing tapi rasa berempah. Lepas tu letak pula banyak isi daging. Kalau nak sharing memang portion ni sangat berbala-bala. Tak cukup dengan itu, Kak Syah order pula fries bowl. Kak Syah pilih isi ayam ditambah pula dengan garlic sauce. Sangat menyelerakan, saya awak kena cuba. So saya awak boleh pakat-pakat pergi try shawarma Boss dekat Khubei Khie. Pakat pergi dah. Kedai dekat betul-betul dekat istana Khubei Khie ni. Sini je kedai dia.